Aku tak faham kenapa mikrofon ni baru jual 715 je. Sedangkan dia punya kualiti dia ni memang lagi sangat-sangat padu daripada mikrofon wireless yang dah viral tu. Aku pernah pakai dua mikrofon wireless yang jenama viral sebelum ni, tapi kualiti dia tak menepati selera aku, terutamanya masa noise cancellation. So suara yang aku bercakap sekarang ni, aku tengah rakam menggunakan mic Holyland Lux A1 yang ini. So korang dengar macam mana kualiti noise cancellation mikrofon yang ni dengan mikrofon yang lagi satu yang aku tunjuk kejap lagi. So sekarang ni aku tengah pakai mic yang memang viral dan harga dia pun lebih kurang dengan mic yang Holyland ni. Tapi korang dengar noise cancellation dia macam mana, kualiti suara aku ni macam mana. Aku dah try pakai mikrofon ni dekat dalam kereta, dah aku on radio, lepas tu aku onkan noise cancellation. Amazingly dia boleh potong bunyi radio tau. Memang padu gila weh. Dan harga dia pun memang sangat-sangat berbaloi. Korang patut dapatkan yang ini sebagai mikrofon utama korang. So kalau korang nak mikrofon yang noise cancellation dia sangat-sangat padu, korang boleh dapatkan dekat link yang aku sediakan dekat video ni.